Ya, isu pendidikan ni banyak orang bincang tentang kejadian yang berlaku di sekolah. Kan? Isu akhlak, Isu akhlak, disiplin isu pelajar. kes rogol. Betul. Hari ni satu kes lagi rogol. Ya, Berkumpulan di Kedah. dibaling. Di baling Kedah. Ya. Kemudian isu pembunuhan, isu banyak isu yang dibangkitkan mutakhir ni berlaku di sekolah. Saya sebut bahawa sebenarnya memang kejadian tu berlaku di sekolah, tapi punca di luar sekolah. Puncanya berlaku di luar sekolah. Saya sebut tadi dalam perbahasan, kalau di rumah kita ada mak ayah jaga kita. Di sekolah ada cikgu. Tapi antara rumah dengan sekolah, siapa nak jaga? Ya, kerajaan kena jaga. Saya bangkitkan isu bahan-bahan pornografi yang bebas. Ya, tidak disekat. Budak kecil pun boleh akses, boleh terima. Bahan-bahan keganasan. Budak-budak ni bila ditengok, ya, dia akhir dia nak cuba. Ya, laki-laki, perempuan, dia sama je. Akhirnya, jenayah tu berlaku kerana kita tak sekat. Saya minta tadi MC, kalau boleh bertindak atas orang yang kritik Anwar, terus didakwa, dipanggil polis, hantar polis. Kenapa kita tak boleh bertindak? Tutup sepenuhnya bahan-bahan pornografi.